Okey bang, ya Allah bang. Okey. Okey, saya sebenarnya tak berpuas hati bang bila pernyataan abang mengatakan abang boleh membawa alien untuk datang ke sini membeli emas perila. Boleh abang terangkan sikit? Saya owner mereka. Astaghfirullahalazim. Abang ini adalah owner alien itu. Daripada planet mana bang? Boleh abang beritahu? Saya daripada Z ni, owner tuan negara ni daripada semasa, dan alien tu adalah di bawah saya. Daripada organ semasa, alien tu di bawah abang lah. Mana abang lah yang mengawal mereka lah. Ya. Bukan. Dia adalah owner bursa daripada sini, dan bursa itu adalah pemimpin daripada anda yang mendiami kediaman di atas. Di atas. Bang, Saya di bawah, dia di atas peraturan. Yalah. Maksudnya abang boleh bawa alien tu lah untuk membeli emas. Wawasan umum untuk wawasan tahun kemajuan masa hadapan. Okey. Saya bekerja sebagai ahli bursa korporat Oh, abang bekerja sebagai ahli bursa korporat di planet alien ke? di seluruh dunia. Saya Seluruh ketua dunia. bursa seluruh dunia. Oh, abang maksudnya abang adalah ketua bursa di seluruh dunia lah. Bursa, ketua bank, ketua negara. Ketua bank, ketua negara. Jadi sebenarnya macam mana bang potensi emas bang ke dalam negara? Boleh abang kongsikan sikit? Ketinggian saya. Ketinggian abang. Maksudnya emas ni dia mengikut ketinggian abang lah.